Allahu Akbar. Tuhan menolong ya Allah. Yang penyayang ya. Seorang ibu sudah tua mencari nafkah buat keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke sawah. Malu mak nak. Ini di mana, Mak? Mak ke Kecamatan Sumbar. Anak nak malu mak. Saya tidak malu bawa Mak. Mama anggap aja saya macam anak Mak. Jauh. Sawah Mak di sini. Mak. Ya Allah, satu hari biasa Mak berapa Mak dapat? Kadang sekolah ya rasa. Bawa. Allah Mak. Allah Mak. Ya Allah Mak. Allah. Mak tinggal sendiri nak. Oh, beliin Mama sembako bisa? Ya Allah ya Rasulullah. Menyusah nama anak amak. Malaysia 33 tahun ditinggal amak nak. Allah. Malang untuk amak nak. Allahu Akbar. Aisyah ambil kebutuhan rumah Mak ya. Jangan itu ya Allah. Mak. Allahu Akbar. Deh. Ya calik sekolah deh. Calik kau deh. Allah Allah. Aduh. Allahu Akbar. Ini rumah Mak. La ilaha illallah. Ibu jangan masak guna kayu bakar. Allahu Akbar. Syukur dengan apa yang kita ada teman-teman. Oh ini dia ambil kayu di sini. Ya, tu dah kelapa. Ini Mak ni. Itu lah udah. Suaminya di mana? Suaminya lah. Nalillah. Innalillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Mak 5,000. 1,000. Oh. Banyaknya. Mak udah bagi aku wang. Aku mau bagi Mak sesuatu boleh juga? Ni Mak. Terima ya. Alhamdulillah. Doain aku pergi umrah ya. Allah ya Rasulullah. $500,000 like, aku hantar ibu ni ke umrah dan renovasi rumah yang baru. Di share videonya. Allahu Akbar.